Ha? Kau kenal Zul? Kenal. Dia sewa bilik dekat rumah saya. Ni, nota. Untuk ASP Mota. Jeti? Alright. Tok dah telefon ASP Mota? Dah, aku dah telefon tadi. Okey, sekarang ni Tok jangan risau. Saya yakin dia mesti selamat. Yang penting Tok jangan buat apa-apa. Tok tunggu je. Tolong aku, Mak. Anak aku ni. Okey, Tok. InsyaAllah, Tok. Okey, dah lah. Kalau ada apa cepat hubungi aku, Mak. Baik-baik, Tok. Tok. Kau buat apa budak perempuan tu? Itu kau jangan risau. Apa yang Fendi dah kurung budak perempuan tu. Aku dah tak percaya kan budak dorang tu. Macam mana kalau dia buat silap lagi? Aku faham. Sekarang ni depan mataku, Fendi dengan Apai dah kurung budak perempuan tu. Kurung? Kurung kat mana? Kat mana lagi? Gudang lah. Murad, berapa lama kita nak tunggu kat sini? Cuba kau buat bertenang. Kau bertenang sikit. Aku dah telefon dia. Bila-bila masa je dia akan sampai kat sini. Dah sampai pun.